Assalamualaikum semua. Kami daripada kumpulan DND akan membincangkan tentang keutuhan wacana, petikan dalam teks dan kejelasan dalam penulisan. Mari kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pesyarah serta rakan-rakan sekalian. Saya Ahmad Muaz dan rakan saya Muhammad Azhan Zamani. Kami akan membentangkan hasil analisis kami terhadap sebuah petikan bertajuk Teknologi Multimedia dalam Pendidikan Kokurikulum. Analisis ini dijalankan berdasarkan aspek penulisan akademik yang telah kita pelajari dalam kursus GWCP 1042, termasuklah keutuhan wacana, petikan dalam teks, rujukan mengikut format APA versi ke-7 serta kejelasan penulisan. Pembentangan ini bukan sekadar menilai isi kandungan petikan, tetapi juga menilai sejauh mana penulis berjaya menulis secara akademik dengan baik dan berkesan. Melalui analisis ini, kami menetapkan 4 objektif utama. Yang pertama, kami ingin mengenal pasti bagaimana penulis memastikan wacana dalam teks kekal utuh dan berkesinambungan. Kedua, kami menilai cara penggunaan petikan dalam teks sama ada digunakan dengan betul dan menyokong hujah tersebut. Yang ketiga, kami ingin menilai ketepatan format rujukan berdasarkan panduan APA versi ke-7. Ini sangat penting bagi memastikan keaslian akademik. Akhir sekali, kami menilai kejelasan dan keseragaman gaya penulisan kerana di dalam akademik, bahasa yang jelas dan formal melambangkan tahap profesionalisme penulis. Petikan ini diambil daripada sebuah artikel jurnal akademik bertaraf ilmiah yang diterbitkan pada tahun 2023. Artikel ini membincangkan tentang bagaimana penggunaan teknologi multimedia dapat meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dalam sistem pendidikan Malaysia. Penulis menekankan bahawa teknologi bukan hanya alat bantu mengajar, tetapi juga satu pendekatan penting dalam membentuk pelajar abad ke-21. Perbincangan dalam artikel turut menjelaskan bagaimana dasar pendidikan negara seperti KSSR dan KSSM mengintegrasikan penggunaan teknologi sebagai sebahagian daripada strategi pembelajaran aktif dan interaktif di sekolah. Artikel ini berfokus kepada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM dalam menyesuaikan kurikulum negara dengan keperluan semasa dunia pendidikan. KSSR dan KSSM diperkenalkan bagi memastikan pelajar dapat menguasai kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritikal, kolaborasi, komunikasi dan kreativiti. Penulis juga dapat menghuraikan bahawa teknologi multimedia sangat memainkan peranan utama dalam menjayakan pelaksanaan PAK 21. Guru kini bukan lagi pusat ilmu mutlak, sebaliknya menjadi fasilitator yang membimbing murid menggunakan sumber teknologi untuk menerokai ilmu pengetahuan. Manakala murid pula dilatih menjadi pengguna teknologi yang aktif, bukan sahaja pasif, agar pembelajaran mereka menjadi lebih bermakna dan menyeronokkan. Keutuhan wacana adalah asas kepada penulisan akademik yang sangat berkualiti. Ianya bagi memastikan setiap ayat dan perenggan saling berkaitan secara makna dan bentuk tanpa berlakunya sebarang pencanggahan. Dalam konteks petikan ini, keutuhan wacana dapat dilihat melalui bagaimana penulis menghubungkan idea dari satu bahagian kepada bahagian lain dengan lancar. Contohnya, dari aspek dasar pendidikan, pelaksanaan kurikulum hingga kesan terhadap guru dan murid. Kejelasan inilah yang dapat membezakan penulisan akademik daripada penulisan biasa
kerana setiap hujahnya disusun secara logik dan juga sangat berilmiah. Dalam petikan ini, keutuhan semantik dikekalkan dengan baik. Makna utama yang ingin disampaikan ialah kepentingan teknologi multimedia dalam memperkasarkan sistem pendidikan. Penulis menyusun isi secara logik, iaitu bermula dengan latar belakang perubahan kurikulum, diikuti penerangan tentang pelaksanaan dan akhirnya kesan serta kepentingannya terhadap keberkesanan PDP. Tidak terdapat sebarang pencanggahan makna antara perenggan. Setiap isi melengkapi dan memperkukuhkan mesej utama. Pendekatan ini menunjukkan kematangan penulis dalam mengawal makna dan fokus tulisan. Penulis berjaya mengekalkan keutuhan leksikal dengan mengulangi semula istilah penting yang menjadi fokus kajian. Kata seperti pendidikan, kokurikulum dan teknologi multimedia sering diulang, tetapi dengan variasi seperti sistem pendidikan ataupun pembelajaran digital bagi mengelakkan kebosanan. Selain itu, penulis turut menggunakan kata ganti dan sinonim bagi mengekalkan kesinambungan makna tanpa mengubah maksud tersebut. Keseragaman ini dapat menjadikan pembaca dapat memahami topik secara mendalam tanpa mereka perlu meneka makna setiap istilah yang digunakan. Penulis menulis dengan struktur ayat yang gramatis dan formal. Penanda wacana seperti selain itu, oleh itu dan seterusnya digunakan untuk menghubungkan hujah. Selain itu, penggunaan ayat majmuk dan ayat pasif menonjolkan gaya akademik yang kemas. Walaupun ayatnya panjang, susunannya tersusun dan tidak mengelirukan pembaca. Ini menunjukkan penguasaan tata bahasa yang baik serta kemampuan penulis untuk menyampaikan maklumat dengan profesional. Daripada aspek fonologi pula, penulis mengekalkan standard ejaan bahasa Melayu yang betul dan juga konsisten. Tiada sikatan tidak rasmi seperti LDM atau YG. Istilah seperti kokurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR dan Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM ditulis dengan ejaan rasmi. Keseragaman fonologi ini bukan sahaja menunjukkan ketelitian penulis, tetapi juga dapat memudahkan proses pembacaan dan rujukan oleh pembaca lain dalam bidang akademik. Dalam penulisan akademik, petikan dalam teks sangat penting kerana ianya menunjukkan sumber asal idea atau fakta yang digunakan. Petikan yang betul bukan sahaja menambah kredibiliti tulisan, tetapi juga menunjukkan bahawa penulis menghormati hak intelektual orang lain. Dalam petikan yang kami analisis ini, penulis menggunakan gaya petikan yang hampir menepati format APA iaitu versi ke-7. Sebagai contoh, penggunaan tanda kurungan dan tahun diterapkan dengan betul, namun terdapat sedikit kekeliruan kecil apabila penulis mencampurkan penggunaan dan simbol dan dalam ayat yang sama. Seterusnya saya akan membincangkan tentang ketepatan dan fungsi petikan juga merupakan aspek penting dalam menilai kualiti penulisan akademik. Dalam petikan ini, penulis tidak menggunakan petikan sekadar hiasan, tetapi menggunakannya untuk menyokong semua hujah utama yang dibina. Sebagai contoh, apabila membincangkan tentang keberkesanan teknologi multimedia dalam PDP, penulis memetik pandangan daripada beberapa sarjana tempatan yang menunjukkan bukti empirikal dan teori pendidikan yang menyokong kenyataan tersebut. Sumber-sumber yang digunakan juga relevan dan terkini. Kebanyakannya diterbitkan dalam tempoh 5 tahun terakhir, selaras dengan keperluan penulisan akademik yang moden. Seterusnya, hal ini membuktikan bahawa penulis memahami kepentingan menggunakan sumber sahih yang menambah nilai ilmiah kepada semua teks.
Rujukan yang penuh dalam artikel ini mematuhi format APA versi ke-7 dengan baik. Setiap elemen nama penulis, tahun penerbitan, tajuk artikel, nama jurnal, jilid dan halaman-halaman disusun dengan tepat. Perkara ini menunjukkan bahawa penulis memahami prinsip asas tentang penyediaan rujukan yang betul. Selain itu, pautan-pautan yang diberikan tidak menggunakan frasa retrieve from, sejajar dengan garis panduan terkini APA versi ke-7 yang hanya memerlukan alamat pautan tanpa tarikh capaian. Selain itu, susun atau nama penulis juga betul. Setiap nama dipisahkan dengan tanda koma dan diakhiri dengan emot dengan simbol seperti dan sebelum nama penulis terakhir. Hal ini menunjukkan kesungguhan penulis dalam menjaga integriti akademik dalam penulisan mereka. Salah satu kekuatan yang ketara dalam petikan ini ialah konsistensi antara petikan dalam teks dan senarai rujukan pada akhir. Setiap sumber yang disebut dalam teks disenaraikan semula dengan lengkap di bahagian rujukan. Tiada sumber yang hilang atau tidak dinyatakan, yang menunjukkan penulis peka terhadap keperluan dokumentasi sumber. Susunan rujukan juga mengikut urutan abjad berdasarkan nama keluarga, nama penulis, nama pertama iaitu satu ciri utama dalam gaya APA versi ke-7. Ketelitian seperti ini amat penting bagi memastikan pembaca dapat menelusuri semula sumber yang digunakan dengan mudah dan pantas, sekaligus mengukurkan kredibiliti penulisan tersebut. Dalam aspek kejelasan penulisan, penulis menunjukkan penguasaan yang baik terhadap gaya bahasa akademik. Bahasa yang digunakan bersifat formal, objektif dan bebas daripada unsur peribadi atau emosi. Penulis tidak menggunakan kata ganti seperti saya atau kami. Sebaliknya, menulis dalam bentuk pasif yang mengekalkan sifat interpersonal akademik. Selain itu, struktur ayatnya lengkap dan berlapis, mencerminkan perancangan yang rapi dalam menyusun semua hujah. Perenggan dibina dengan baik, bermula dengan ayat topik, diikuti dengan penjelasan dan contoh, serta diakhiri dengan rumusan kecil. Kaedah ini bertujuan untuk memastikan pembaca mudah untuk memahami semua mesej yang disampaikan tanpa perlu meneka maksud penulis. Kohesi merujuk kepada hubungan bentuk bahasa, manakala koherensi berkaitan dengan hubungan makna antara idea. Kedua-duanya wujud dengan baik dalam petikan ini. Penulis pula menggunakan penanda wacana seperti selain itu, seterusnya, oleh itu dan rentetan daripada itu bagi memastikan kesinambungan antara ayat. Susunan idea pula bersifat kronologi, bermula dari dasar pendidikan, pelaksanaan teknologi dalam bilik darjah, hinggalah kesannya terhadap hasil pembelajaran. Pendekatan ini menjadikan keseluruhan teks mudah diikuti dan tidak mengelirukan. Dengan kata lain, teks ini bukan sahaja mempunyai hubungan bentuk bahasa yang baik, tetapi juga hubungan makna yang kukuh antara setiap bahagian. Walaupun keseluruhan penulisan ini baik, terdapat beberapa kelemahan kecil yang boleh diperbaiki. Pertama, pengulangan frasa seperti Kementerian Pendidikan Malaysia dan teknologi multimedia terlalu kerap digunakan tanpa variasi. Penulis boleh menggantikan dengan singkatan seperti KPM atau menggunakan sinonim seperti pengajaran digital untuk mewujudkan kelancaran bacaan. Selain itu, terdapat beberapa ayat yang terlalu panjang yang boleh menyebabkan pembaca hilang fokus. Dalam penulisan akademik, ayat yang panjang boleh dipecahkan kepada 2 atau 3 bahagian agar mesej lebih mudah difahami. Menambah variasi dalam struktur ayat seperti penggunaan ayat pasif dan ayat aktif secara seimbang juga akan menjadikan gaya penulisan kita lebih dinamik. Secara keseluruhan, analisis kami mendapati bahawa petikan ini menonjolkan keutuhan wacana yang sangat baik. Kesinambungan makna
dan kejelasan bahasa membantu menyampaikan hujah dengan berkesan. Petikan dalam teks digunakan dengan betul, manakala rujukan akhir disediakan sepenuhnya mengikut format APA versi ke-7. Gaya bahasa yang formal dan objektif menunjukkan tahap profesionalisme tinggi dalam penulisan akademik. Kekuatan utama petikan ini terletak pada keupayaan penulis menyusun maklumat dengan sistematik serta mengelakkan unsur emosi. Hal ini membuktikan bahawa penulis memahami prinsip utama penulisan akademik yang sangat baik. Kami boleh mencadangkan agar penulis melakukan beberapa penambahbaikan kecil untuk meningkatkan lagi mutu penulisan ini. Pertama, gaya petikan dalam teks perlu diseragamkan sepenuhnya mengikut format APA versi ke-7, sama ada menggunakan perkataan dan atau pergantian bagi simbol yang mewakili perkataan dan, tetapi bukan kedua-duanya sekali. Seterusnya, pengulangan istilah yang tertentu boleh dikurangkan dengan menggantikan dengan penggunaan kata seperti atau singkatan rasmi. Ketiga, ayat yang panjang wajar untuk kita pendekkan supaya mesej lebih tepat dan mudah difahami. Dengan penambahbaikan ini, penulisan akan menjadi lebih kemas, profesional dan mudah diikuti oleh pembaca. Penulisan akademik yang baik bukan hanya penting untuk tugasan semata-mata, tetapi juga membina kredibiliti seseorang penyelidik. Apabila penulisan disampaikan dengan jelas, berstruktur dan beretika, hasil kerja tersebut akan dipercayai dan dirujuk oleh orang lain. Selain itu, penulisan akademik yang betul membantu untuk kita memupuk budaya ilmu dalam kalangan pendidik dan kalangan pelajar. Dalam konteks pendidikan, gaya penulisan seperti ini turut menyumbang kepada penyebaran ilmu secara sahih, tersusun dan bertanggungjawab. Oleh itu, memahami aspek keutuhan wacana, petikan, rujukan dan kejelasan bukan sahaja memenuhi keperluan tugasan, tetapi juga untuk mempersiapkan kita sebagai bakal pendidik yang berpengetahuan dan beretika dalam bidang akademik. Sebagai penutup dari kumpulan kami, kita dapat menyimpulkan bahawa keutuhan dan ketelitian dalam penulisan akademik adalah cerminan kepribadian serta etika seseorang penulis. Ia bukan sahaja menunjukkan kecerdasan intelektual, tetapi juga sikap bertanggungjawab terhadap ilmu. Kami berharap pembentangan ini membantu rakan-rakan memahami kepentingan menjaga struktur, gaya dan kesahihan dalam setiap karya akademik. Sekian, terima kasih atas perhatian semua.